Ini dia sebiji SRV 250 daripada QJ Motor. Bunyi yang kita dengar tadi tu datang daripada enjin V-twin. Dia didatangkan dengan 249cc, 27 horsepower dan 23 Nm of torque. Tapi design motor yang klasik macam ni masih relevan ke? Ada orang pakai lagi ke? Mestilah ada. Design dari tepi pun dah macam Harley Davidson tau. Walaupun design klasik tapi dia main dengan meter digital. Headlamp full LED, dekat tengah tu ada emblem QJ Motor. Lampu belakang dengan signal pun full LED. Jom kita tengok bahagian tayar pula. Bahagian tayar pakai telescopic fork, ada single brake disc. Lepas tu pakai pula caliper daripada QJ Motor, lengkap dengan dual channel ABS. Bahagian belakang pun menggunakan brake disc dan ada juga ABS. Tank 13.5 liter sesuai sangat untuk jalan jauh. Dan yang paling penting, ada satu USB port dekat bahagian bawah ni. Sekarang ni dah tak kisah dah layan motor apa. Kalau rasa kenal dengan jiwa, naik je. Dan sekarang ni motor klasik pun ada banyak event dan kami pun ada ramai customer yang dah beli motor klasik ni. Asalkan minat tu kena dengan jiwa, kena dengan bajet. Okey lah kan? Kalau nak dapatkan, isi je beg biru dan hampa jangan lupa like, follow dan share. Until next review. Bye bye. Assalamualaikum.